والكاظمين الغيظ. Orang yang tahan marah dia. Siapa yang paling tahan marah dalam dunia ni? Rasulullah. Oh, banyak orang Quraisy buat kat Nabi. Orang hina Nabi, orang pukul Nabi, orang buat benda yang tak sepatutnya dibuat kepada Nabi. Tapi sikit pun Nabi SAW tak pernah balas dan menyimpan dendam. Hujung Ikramah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal, yang memerangi Nabi sampailah Fathul Mekah. Nama dia naik di kalangan nama wanted, orang yang kalau jumpa boleh bunuh. Ini Ikrimah bin Abu Jahal. Permusuhan dengan Nabi cukup luar biasa. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, tak kala Fathul Mekah dia lari meninggalkan Mekah. Isteri dia Ummu Hakim memeluk Islam, datang jumpa Nabi, meminta jaminan kalaulah Nabi SAW boleh maafkan suami dia yang telah lawan Nabi cukup panjang dan lama. Apa yang berlaku? Nabi maafkan Ikramah. Ummu Hakim cari, jumpa Ikramah, balik dengan jaminan Nabi. Dalam perjalanan balik, apa Nabi pesan dekat sahabat? Nabi pesan, jangan kalian kata perkataan buruk kepada Abu Jahal. Nama Abu Jahal sebenarnya Umar bin Hisham bin Mughirah al-Makhzumi. Tuan-tuan, dia dipanggil di kalangan orang Quraisy dengan panggilan Abul Hakam, bapa kebijaksanaan. Tapi kerana penentangan yang tak berhenti kepada Nabi, dia digelar akhirnya dengan panggilan Abu Jahal, bapa kejahilan. Mati dibunuh di medan Badar oleh para sahabat. Silsilah permusuhan sambung pada anak dia Ikrimah. Akhirnya Fathul Mekah, Nabi maafkan Ikrimah. Dalam perjalanan balik Ikrimah ke bumi Madinah, Nabi pesan kepada para sahabat, jangan kalian cakap benda buruk kepada Abu Jahal, kerana berkata buruk tentang kepada orang yang mati tidak menyakitkan orang mati, tapi akan menyakitkan yang masih hidup.